Ada orang cakap bernikah ni budaya Arab. Bukan budaya orang Islam. Bukan budaya orang Malaysia. Jadi betul kau ayat tu. Betul. Orang Arab pakai nikah. Budaya orang Malaysia. Betul kau ayat tu. Jadi betul kau ada ayat tu. Dan orang-orang juga berkata bahawa orang Arab bernikah sebab nak tutup habuk pada pasir. Tapi setahu saya, orang-orang berpakaian begini adalah sebab ingin mengikut Sayyidina Fatimah. Kebetulan bagi diri saya pula, bila kita berpakaian begini, sebenarnya menghalang kita daripada buat perkara-perkara tak baik. Dan nikmatnya hanya kita dan Allah saja yang tahu. Tapi bila orang-orang menghina pakaian ibunda kami ni, macam mana kami nak mempertahankan? Kami di Malaysia ni, Ustaz, tolong Ustaz. Hamba duduk mana? Vietnam. Hamba duduk Malaysia. Nah, Kelantan ni bukan duduk di negara Kongo ke, Libya ke apa ni. Orang kata nikab ini budaya Arab, salah. Arab tak tutup muka. Arab pakaian dia dia pakai sikit, ya kain sikit, tengah tu sikit. Orang lainnya buka habis, rambut ke apa. Tu orang Arab jahiliah. Sebelum Islam. Tu pakaian dia. Bangsa dia. Siapa dia kata dia tutup muka? Orang Arab tak tutup muka. Kalau kita baca dalam sirah, sebelum perintah tutup nikah, tutup muka ni, sahabiah buka muka belakang. Zaman dulu sebelum tu buka telekung ke apa dia. Tak wajib ni pakai telekung. Tak wajib pakai. Wajib bila? Berarti orang Arab tak pakai telekung. Sebab tu perintah suruh pakai telekung. Kalau lah orang Arab dah pakai telekung, buat apa dia suruh, benda dah buat dah. Berarti orang Arab tidak pakai telekung. Pas mari hok mana tak tahu siratal labi mana kata kih debu pasir takut masuk dalam hidung sumbat nya tutup muka. Ya Allahu Rabbi. Demo bahasa duduk kau dok tanah Arab. Tanah Arab ni pada pasir dia tiap-tiap hari kau tiupnya. Ribut pada pasir ni pas nak makan nasi ke mana penuh pasir minum air perut pasir perut. Dah pasir macam. Pas tutup muka ni kalau takdir tarik mari pasir tutup. Jaga-jaga mungkin berlaku. Ni pakaian ni tutup muka ni sentiasa. Siapa dia start? Nabi Muhammad start ajar suruh pakai lagu ni. Maka bagi orang yang pakai pakaian lagu ni berbangga. Kerana kita pakai kerana Allah, kerana perintah daripada Nabi Muhammad. Maka kita bukan ikut orang Arab. Kalau ikut orang Arab, bukan pakaian Arab sangat ni. Arab ni ada pakaian. Cuba tengok Fir'aun tu lagu mana pakai. Sektino dia ke apa. Kalau tengok budaya, baca sejarah, orang Arab bukan pakaian lagu ni. Jadi tutup muka ni budaya. Budaya di dalam agama kita. Islam suruh. Bukan pakaian Arab. Pas kita tengok dulu, orang Melayu kita tutup muka. Kalau tengok gambar-gambar dulu, foto-foto zaman dulu tahun 1900, tahun 1800, 800 lebih. Orang Tino kita pakai kain batik tutup muka apa kali? Tutup sini. Tutup pergi sini. Tutup muka. Siapa dia tak tahu ajar kalau padang pasiru kehabisarul lazi. Nama bukan. Tu karut belakang tu. Jadi tak sudut takutlah kita ikut pakaian yang afdal. Kita tak wajib pun orang pakai pakaian lagu ni. Tetapi masalah muka ni dari sudut khilaf. Pendapat muktamad wajib tutup muka dalam mazhab kita. Tetapi hak masyhur yang dibuat oleh manusia sekarang tak wajib. Tak tutup muka. Mana kalau dalam kitab fiqh, hak muktamad wajib tutup. Batu bagi orang yang tutup muka, dia ambil pendapat muktamad. Hak orang tak tutup muka, ambil pendapat lemah dalam mazhab kita. Mazhab kita sendiri Syafi'i. Mazhab lain. Tutup muka tu sendiri.
Ni dia kata hak tutup muka pula ambil pendapat lemah mutasyaddidin. Orang yang berpegang kuat sangat, kerah sangat dalam bab agama. Dok, hak itulah hak sebenar ikut muktamadnya. Tu dengarlah tengok dalam kitab, tengok rujuk. Muka ni aurat kau tidak aurat. Pendapat muktamad aurat. Lepas tu pun kita tu, ambil pendapat lemah lah. Gitulah boleh royak ni. Hak muktamad wajib. Jadi kalau kita pakai dah, kita ambil pendapat hak muktamad lah. Jadi pakaian ni afdal. Kalau khilaf pun okey, muka nak buka, terpulang. Hamba pun kalau orang buka muka, hamba tak wajibkan untuk tutup muka. Dah, kerana benda ni ada khilaf. Sekalipun pendapat muktamad tutup muka, tetapi pendapat ni khilaf. Maka bila khilaf, tak sungguh sangat. Cuma, lebih afdal, lebih banyak pahala tutup muka. Begitulah kita royak. Nak paksa-paksa, bini orang. Nak paksa-paksa, anak orang. Tak boleh. Kadang-kadang kata, payah pula.